Tidak terkecuali individu prihatin dari pelbagai profesion, mencakup para peguam, para doktor, jurutera, pendidik dan pemimpin dari pelbagai pertubuhan politik, serta tidak lupa juga Yang Mulia pengendali laman web Malaysia Today, Saudara Raja Putra Kamarudin, bersama dengan isterinya Puan Marina Lee, di mana kedua mereka berkesempatan diundang untuk bertandang di Balai Polis Jalan Dan Wangi, Kuala Lumpur. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu bagi pihak Prima, iaitu merupakan gagasan prihatin Malaysia, kami berpaksi kepada gerakan pembebasan perhambaan minda. Ingin mengaturkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun dan Tun Dr. Siti Asmah kerana sudi hadir pada pertemuan hari ini. Kami merasakan tidak seharusnya musim persaraan Tun diganggu gugat. Seharusnya Yang Amat Berbahagia Tun berehat. Tapi apakan daya, suasana politik hari ini mengundang suasana yang sebegini. Prima berpendapat inilah musim terburuk dan cukup bergelora pernah dialami oleh negara yang diwarnai dengan pelbagai kepincangan, pelbagai isu sempang peranang, skandal serba menjijikkan, sumpah serana antara menteri dan rakyat, hingga terjemah ungkapan goblok dan monyet. Prima merasakan suasana sebegini tentunya meletakkan yakin rakyat semakin terhakis untuk tidak lagi percaya tentang masih wujudnya keikhlasan pimpinan hari ini untuk membongkar sunnah Nabi, mencari di mana dia Al-Ghazali, tanpa teman berpoya-poya untuk tidak mengumpul harta begitu. Teman ingin menyatakan bahawa Prima tidak mempunyai keyakinan sama sekali keikhlasan lontaran kata-kata sebegitu. Dan dalam kesempatan ini juga Prima ingin memohon kemaafan kerana terpaksa membatalkan agenda sepetang bersama Raja Putra atas sebab-sebab yang tertentu. Prima bukanlah sebuah badan politik, bukan juga alat pimpinan politik. Prima lahir atas keyakinan warisan kemerdekaan yang kita kecapi bersama seusia 50 tahun ini tidak seharusnya wujud lagi perhambaan minda. Prima amat berkeyakinan dalam acuan kemerdekaan yang dicanai oleh pimpinan terdahulu, kebebasan bersuara mesti dipertahankan. Meminjam ungkapan ahli falsafah Rousseau, tidak semestinya setiap pendapat dan pandangan itu mesti diterima dan dipakai. Namun begitu, kita harus mempertahankan hingga ketitisan darah terakhir untuk membolehkan seseorang itu mengeluarkan pandangan dan pendapat. Kerana itulah Prima mengundang Yang Amat Berbahagia Tun pada hari ini agar kita memperolehi kesempatan mendengar secara jelas dan sejelas-jelasnya apakah pandangan mantan Perdana Menteri kita yang menggagaskan dunia cyber, koridor raya melangkaui dunia tanpa sepadan tiret pimpinannya. Terlalu banyak yang diperkatakan masa kini menyangkut persoalan bloggers di laman maya serta kebebasan bersuara. Tidak terkecuali mencakup persoalan perlembagaan negara dan undang-undang. Apakah sebenarnya harapan dan impian Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir dalam menggerakkan dan menyegerakan pembangunan multimedia super koridor? Prima juga amat berharap agar Yang Amat Berbahagia Tun dapat memberikan pandangan dan pendapat sejujur-jujurnya kepada kami, mengikut fikiran terbukaan berhubung kepincangan, kebobrokan dan pelbagai kritis skandal pemimpin selepas Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Tun meninggalkan Seri Perdana. Dengan harapan dan gantungan keikhlasan begitu, izinkan saya mengundang Yang Amat Berbahagia Tun untuk memperjelaskan kepada warga prihatin
di Dewan yang berbahagia ini. Kita berikan tepukan dan saya mengundang Yang Amat Berbahagia Tun untuk memperkuat.